Kali ini Abang Jam nak share fully function tentang DW6900TR dengan menggunakan modul 3529. Ini keluaran terbaru Februari 2025. Jam ini ada juga function timer. So daripada timekeeping mode boleh pergi ke mode timer, tekan sahaja button C. Sekarang dah sampai ke mode timer dan let's say lah anda nak buat satu video yang ada perubahan setiap 5 saat secara auto pergerakannya, boleh sahaja. Mula-mula tekan dulu button A untuk mulakan adjustment. So ini adalah mewakili untuk bahagian jam dan sebelahnya untuk bahagian minit dan sebelahnya untuk bahagian saat. So let's say lah kita nak buat untuk setiap pergerakan 5 saat, nak buat perubahan kan. Change kepada 5 second dengan menekan button D, kemudian tekan button L. Secara rasminya daripada Casio, ini adalah button L. L ini boleh tekan, dia akan keluarkan mode auto. So sekarang ni jom kita test macam mana pergerakan untuk dia ubah dan reset secara auto setiap pergerakan 5 detik. So untuk bermula, tekan sahaja semula button A untuk dasarkan perubahan masa, kemudian tekan button D. So every second 5 seconds dia akan bunyi. Kemudian secara auto pula dia reset balik dan secara auto dia pusing. Kemudian secara auto lagi dia pusing 5 detik. So setiap bunyi ni boleh bagi anda alarm untuk ubah pergerakan setiap 5 second. Bila kita dah tahu cara guna full function untuk sesebuah jam tu, barulah best, barulah seronok dan barulah rasa betul-betul feel pakai jam original. So untuk function DW6900TR yang seterusnya, follow video Abang Jam.